Bila kita tulis hukum agama, tak semua orang faham. Bila kita sebut haram berjual beli bulan Ramadan, beri jual makanan kepada orang kafir. Bulan Ramadan apa lagi orang Islam? Tak boleh jual. Itu bila cerita tak apa hukum buka kantin bulan Ramadan. Dalam polemik isu di sekolah-sekolah. Maka kita jujur bila menjelaskan hukum dalam pandangan para ulama kita. Sebagai disebut oleh Imam An-Nawawi dan Syarah Sahih Muslim. Apa hukum menjual makanan pada orang kafir pada siang Ramadan? Jangan kata jual pada orang Islam, jual pada orang kafir. Daripada jawapan itu tetap apa hukum jual pada orang Islam. Dan para ulama menyatakan bahawa haram jual makanan pada orang kafir pada siang Ramadan. Melainkan pada detik-detik orang nak berbuka, okey. Kau pagi-pagi jual, haram hukumnya. Kenapa? Kerana orang kafir juga dituntut dengan perintah berpuasa. Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, waktu menemplak golongan kafir yang masuk neraka dengan berkata, "Wa ma salakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk dalam neraka? Soalan ini pada orang kafir. Qalu lam nakum minal musallin, sebab kami tak sembahyang dulu. Sepakat ulama. Orang kafir diazab dengan kekufurannya. Dan diazab juga sebab dia tak puasa, dia tak sembahyang. Kerana benda tu dia boleh buat bila dia masuk Islam. Tapi tak nak buat. Kerana orang kafir mukhatabuna bil furu' kama yukhatabuna bil usul. Kerana orang kafir juga diperintahkan buat perkara cabang-cabang agama. Sebagaimana mereka diperintahkan membuat perkara-perkara menjadi usul yang akidah. Dan kita tulis caption tu. Haram jual beli makanan pada orang kafir. Okey, yang komen ni bukan orang yang tahu ilmu. Akhirnya membodohkan statement ni. Walau ini disebut oleh para ulama. Dan ini dinaskan dalam kitab-kitab yang muktabar. Dan mazhab kita Syafi'i dan ulama-ulama yang lain. Ada seorang sahabat kerjanya macam food panda, grab food. Dia kata, apa hukum saya menerima order? Dia mesej saya. Apa hukum? Menerima order. Saya kata kalau order itu diyakini pada waktu yang tidak sesuai, maka jangan ambil. Tapi kalau waktu yang sesuai, okey. Ataupun orang yang sesuai. Kadang-kadang ada perempuan uzur. Perempuan uzur dia tak boleh puasa, maka dia boleh makan. Oleh kerana hari ni, budaya kita bukan masak. Dulu kan kalau perempuan uzur dia masak kat rumah, senyap dia masak. Kalau kita tanya kakak kita kenapa masak awal sangat, saja petangkan dia kerja. Padahal dia belasah dulu makan uzur. Pandailah dia menyorok. Dulu kalau kita nak beli tuala wanita, bungkung surat khabar. Dia ajar malu. Besar, cari senyap, pergi. Ni makcik kedai tu siap-siap bungkung tak surat khabar. Kita pun tak tahu apa tu. Hantar bagi. Sekarang kaedahnya berlainan orang tempah makanan. Jadi orang kerja food panda ni, grab food. Kerja apa lagi yang macam-macam medium yang menyampaikan makanan. Dapat order pagi-pagi. Kalau order tahu ni perempuan, mungkin dia uzur dan sebagainya. Kalau dia yakin ni okey. Tapi saya kata tetap ada syubhah, Kerana tuan-tuan bulan Ramadan, ia bukan sekadar makna puasa, dia makna memberi kemuliaan dan kehormatan. Memberi penghormatan. Di zaman dulu diceritakan ada seorang majusi bersama dengan anaknya. Pada bulan Ramadan tiba-tiba anaknya makan di khalayak orang Islam, lalu ayahnya menempis tangannya, pukul tangan dia. Bagi hormat pada orang Islam. Hormat. Tentang kita kena ajar orang kafir hormat orang Islam, bukan kita ajar hormat orang kafir. Kerana itulah dakwah. Tapi kalau kita ajar kita kena hormat orang kafir, kita seperti beri laluan pada dia dan tak perkenalkan agama kita. Kita mesti ajar dia hormat orang Islam, apatah lagi majoriti. Kerana itu jalan dakwah. Bukan kita menafikan tak bagi dia makan. Bawalah bekal. Ni buka kantin pun tak ada orang beli juga. Artinya, kalau hari ni saya tulis benda tu, kalau sahabat kita tulis benda tu, maka datanglah komen orang-orang yang bodoh. Yang tak tahu apa. Lalu mereka pun bercakap, mereka pun ambil petik ceramah yang mereka tak tahu kepala ekor dari sudut pencerahannya. Berbanding kita mempelajari hukum daripada asas dan dasarnya. Maka itu yang saya kata tak boleh masuk orang awam ni. Melainkan dengan bicara-bicara yang benar-benar memberi kepahaman pada mereka. Kalau ini tak nak sebut caption umum. Haram niaga atau jual makanan pada bulan Ramadan pada orang tak berpuasa. Atau pada orang kafir pada bukan waktu di mana berbuka puasa. Dia berkata, tapi bazar Ramadan boleh? Bazar. Tentang bazar Ramadan, operasinya untuk beri orang makan berbuka puasa. Itu asasnya begitu. Bukan beri makan untuk orang tak puasa. Pada setengah-setengah negeri komitmen kalau tak waktu. Di Arab Saudi, syarat bazar atau syarat kedai makan mesti operasi selepas pukul 3 petang. Pukul 4 petang. Di setengah-setengah tempat juga dikuat-kuasakan. Bazar tak boleh start pagi. Kalau start dengan seluruh persiapan, okeylah. Kalau pagi-pagi dah beli air tebu, kata nak buka karang. Mereka, dia seluruh tohmahnya ada. Pagi-pagi beli air tebu. Kenapa nak tunggu maghrib? Tengok jam lagi 7 jam nak maghrib. Tak masang air tebu. Kalau pagi-pagi dah beli mi goreng. Orang makan mi goreng panas-panas. Tiba pagi dah beli.
Tohmang tu ada. Jadi yang saya kata pada Grabfood, kawan-kawan kita, tidak boleh mengambil order kalau menimbulkan tohmahan dan syubhah. Melainkan pada waktu dia. Kata ini, orang Islam perlu mengemblengkan usaha mereka bagi mengajar manusia menghormati bulan Ramadan. Tetapi bila orang mencabuli kehormatan Ramadan, makan secara terang-terangan. Kerana ulama' bila bercerita, atau fatwa daripada banyak institusi fatwa, yang membenarkan kerana berpegang pada mazhab Abu Hanifah, membenarkan pun dilakukan secara sembunyi. Ini kalangan mazhab yang membenarkan, itu mazhab Abu Hanifah. Jual makanan pada bukan Islam, pada bulan Ramadan, pun dilakukan secara sembunyi. Apa tadi jumhur ulama' kata tak boleh terus. Syafi'iyah, Hanabilah dan Malikiyah. Kalau berpegang kepada kaedah, orang kafir juga diperintahkan melakukan puasa, sembahyang dan sebagainya. Tetapi kekufuran yang menghalang mereka. Dan mereka yang menghalangnya sendiri kerana tidak mau masuk Islam. Jadi tuan-tuan orang awam dia takkan faham. Maka bicara pada orang awam membahayakan mereka. Akhirnya mereka bodohkan. Pernyataan itu, padahal mereka membodohkan ulama'-ulama' yang menyebut hukum akal. Atau dalam kita katakan mazhab Syafi'i menjadi asas kepada pegangan fatwa kita di Malaysia. Bahkan di Nusantara. Itu yang kita katakan mereka tak boleh masuk. Maka perlu penjelasan daripada bawah lagi. Perlu pada penjelasan. Itu golongan yang berautoriti seperti mufti dan sebagainya. Pun saya yakin kalau mufti keluarkan benda tu pun dia pun dibodohkan juga. Kerana orang yang bukan ahlinya. Walau kita diajar awak bukan ahli, orang agama bercakap awak dia. Mereka datangkan dalil seumpamanya.